Topik hangat hari ini, adakah penyewa boleh membuat pengebuasaian rumah? Selalunya perkara ini telah termaktub dalam perjanjian sewa. Penyewa telah bersetuju untuk tidak membuat sebarang perubahan atau pengebuasaian pada premis tanpa kebenaran bertulis daripada pemilik. Beberapa perkara yang penting perlu penyewa pertimbangkan bila menyewa. 1. Mematuhi perjanjian. Penyewa wajib mematuhi syarat-syarat perjanjian sewa. Sebarang perubahan tanpa kebenaran boleh dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Meminta kebenaran. Jika penyewa ingin melakukan sebarang pengubahsuaian, mereka perlu mendapatkan persetujuan bertulis dari pemilik terlebih dahulu. Akibat pelanggaran, jika penyewa membuat perubahan tanpa kebenaran, pemilik berhak bertindak mengambil tindakan undang-undang meminta premis dikembalikan kepada keadaan asal atau dalam keadaan kes serius, pembatalan perjanjian sewa. Dokumentasi. Sekiranya pemilik memberi kebenaran, yang terbaik ialah merekodkannya secara bertulis bagi mengelakkan pertikaian di kemudian hari. Keadaan premis, penyewa biasanya perlu memulangkan premis dalam keadaan asal, tidak termasuk wear and tear yang normal. Perubahan tanpa kebenaran boleh menyukarkan proses ini. Jika anda penyewa, dapatkan kebenaran bertulis sebelum membuat perubahan. Elakkan pengubahsuaian yang melanggar perjanjian untuk mengelakkan tindakan undang-undang. Jika anda pemilik, sekiranya penyewa membuat perubahan tanpa izin, berkomunikasi secara rasmi, minta premis dipulihkan. Jika perlu, rujuk peguam atau pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya. Kepatuhan kepada perjanjian sewa adalah penting untuk mengelakkan konflik antara penyewa dan pemilik.